Saya sebenarnya orang tanya kepada saya kan, saya side pada Hang Tuah kepada Hang Jebat. Saya cakap saya side pada Hang Tuah. Kalau baca dalam sejarah apa yang Hang Jebat buat, kalau baca dari hikayat lah, saya nak sebut sejarah sebab kita tak tahu benda tu betul atau tidak. Hang Jebat mengamuk. Yang bersalah yang hukum Hang Tuah dia Sultan. Tapi Hang Jebat mengamuk dekat pasar, bunuh orang sana sini, dia halau orang sana. Hang Tuah datang balik, apa yang Hang Jebat buat dah layak dihukum mati. Pertama. Yang kedua, dalam Islam dia dah burah melawan pemerintah. Yang ketiga, Hang Tuah pertahankan bukan raja tapi kerajaannya. Ramai orang tak pandang benda tu. Dia tak berpandangan jauh macam Hang Tuah. Bila jatuh Sultan, kalau huru-hara Melaka pada ketika itu, ada musuh yang menanti, apa akan jadi pada Melaka? Hang Tuah nak kembalikan kestabilan. Ini yang nenek moyang orang Melayu kita nak jadi orang Melayu bervisi macam Hang Tuah. Dia tahu bahawa kalau dia bersama dengan Hang Jebat memberontak, hancur Melaka pada ketika itu. Dia nak pertahankan ini pelabuhan Melaka, dia nak flourish, dia perlukan kestabilan. Pedagang lagi, kalau apa orang mengamuk bunuh orang sana sini, pedagang nak singgah ke pelabuhan Melaka, nak meniaga ke? Orang datang ke Melaka sebab suasana aman. Punya power tentera-tentera Melaka, Lanun pun tak dapat buat sesuka hati dekat Selat Melaka. Tiba-tiba Melaka jadi tak stabil. Boleh jadi perang saudara yang berlangsung beratus tahun. Boleh jadi perang saudara yang akhirnya membunuh banyak bakat-bakat hebat, membazir duit dan sebagainya. Ya, mungkin aku mati, tapi apa yang kau buat, kau telah mencampakkan Melaka ke kekacauan. Bila aku diberi amanah untuk kembalikan balik kestabilan Melaka, aku akan pilih Melaka, negara aku, bangsa aku, di mereka. Lepas tu saya akan step pada Hang Tuah. Orang cakap bahawa Hang Tuah dijilat Sultan Ahmad. Tak. Hang Tuah telah mempertahankan tamadun kerajaan dia, bukan raja yang dipertahankan. Jadi jangan sejarah Melayu adalah permulaan untuk orang nak kenal sejarah Melayu.